Assalamualaikum guys. Ni saya nak buat lagi satu pasu. Macam biasa ada dua juga pokok. Dan untuk pasu yang tadi memang ada lagi dua macam tu. Saya tinggal. Itu yang saya ambil anak-anak dia ni. Bukan anak lah, macam saya ambil sikit kan. Okay, I'm very excited and happy because saya pungut kunyit dalam pasu yang sama. Saya tak dapat nak cepat kan, saya tak tunjuk tadi. Saya bongkar dapat satu keping, saya bongkar lagi dapat sekeping, saya bongkar lagi dapat sekeping. Selalunya banyak ni je kadang kan. Tapi lately ni, hari tu kan, dia ni macam nak menunjukkan lah saya ni agak maaf cakap lah, bukan nak ni kan. Tapi kalau cili memang saya tak pro lah. Tapi kalau tanam kunyit ni saya sendiri merasakan saya boleh lah, insyaAllah kan. Saya syukur lah macam gitu kan. Bukan nak angkat baku sendiri kan. Tapi ya Allah, tengok ni kurang. Ada happy sangat, sorry. Aduh, keras pula. Tapi nak makan nanti basuh lagi. Sebab nak tunjuk tadi kan, sebab saya nak pegang kamera, tangan kotor sangat, hitam. Saya memang bongkar dengan tangan je, selup tadi. Selup je. Happy for myself, diri sendiri kan. Syukur sama. Tapi inilah, kesian saya tengok kan, pokok dia kat sana, situ tak nampak. Dia sangat inilah, sangat orang kata apa, ada yang layu kan. Untuk jaga dia saya siram kan juga, letih macam mana pun siram, macam tu lah. Saya kan resepi dia tak ada apa kan, saya kulit-kulit bawang tu saya ambil air dia, siram air biasa. Baju pun baju kedai RM2 je, macam tu lah. Tak ada apa sangat lah petua dia. Okay korang, bye, thank you, Alhamdulillah.